Okey, lepas tu ada apa-apa ke nak cakap tu? Nak dengar lagu ke? Boleh lah saya nak dengar awak nyanyi boleh ke? Ada orang Saya nak suruh buka macam lagu. front row. Boleh? Tolonglah nyanyikan untuk saya. Oh my god. Okay. Oh, oh ya tak ya. Sama tu. Tak kena oh, tak kena. Tak kena bukan, maksudnya tak kena. Tak kena. Dia itu maksud aku. Tak kena. Kena lah ni, kena. Ngaku kena. Habis jangan nyanyi sekarang. Jangan macam itu Dija. Abezan nak dengar Dija nyanyi, okay? Nyanyi sekarang. Tadi tu ayah siapa yang menyanyi tadi? Tak tahu Dija. Dija pula. Ada. Ni lah. Nyanyi. Dija tahu kan Abel ni tak pandai baca key. Okey, ikut dia je. Do re do. Do re do suami. Do re mi isteri. Yang gelak tu pun Dija kena ikut ke? Do re mi istri. Do re mi fa sol la si do. Macam mana tadi? Bukan Fahmi. Bukan. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol. Bawah sangat tu. Do re mi fa sol la ti do. Do ti si le fi mi re do. Wow. Macam terlebih Amazing. Naik macam sikit. Macam itu. Tahu tak ada filter mata? Ada filter lens. Filter lens? Tekan dekat yang tu, yang macam kecil-kecil ke bawah tu. Efek. Yang macam tu, lepas tu tekan dekat beautify. Bukan kat efek sebelah tu. Beautify, lepas tu cari colour mata. Brighten. Ni highlight. Oh tak ada, aku guna filter. Filter ni dia tak bagi aku tukar. Ni yang kau pakai. Lawannya Dija. Sebenarnya wibuji. Dija pula lawa. Bukanlah filter tu, pakai filter lain. Tak nak lah. Dija ni buka kamera bersyukur tau. Oh yeah. Dija ni habis buka kamera bersyukur tau. Tak pakai filter lah macam Dija, pakai filter mata je. Nak lah Dija. Biasa tengok ni Abang Anas dengan si Farah tu. Dia rancak demo je. Yelah. Aku ni kalau katalah kan, kalau kata ada ruang lah untuk jadi Presiden Fanas, aku nak jadi naik presiden. You tengok dia pakaikan kasut, apa pakai apron, bapak dia. Bukan main lagi. Ya bukan nak main dating tu lagu tu. Tapi kejap, aku tak ada macam tak puas hati sikit dengan Farah tu. Kenapa? Ini cerita sini habis sini tau. Okey. Kamu janji jangan bagi tahu orang lain tau. Okey. Itu hari si Farah tu dia ada minta tips kat aku. Tips apa? Tips, bukan tips yang duit tu. Dia minta aku apa tu, macam tips lah untuk nak pakai apa jumpa Abang Anas dia tu. Okey. Aku pun cakap lah. Aku cakap dengan dia, aku cakap pakai crop top. Tiba-tiba aku tengok dia pakai baju sopan macam gitu. Panas hati aku. Crop top? Padahal dah suruh dia ada pakai crop top. Tapi okey lah dia pakai baju sopan kan? Tapi okey juga, bagus juga. Tapi galat lah sebab dah tanya-tanya bila dia cakap crop top dia tak pakai.
Tok rasa macam ada sikit galat tau. Galat dia datang ke KL tu sebab nanti nak pergi umrah, nak pergi tu. Takkanlah nak pakai crop top awaknya pun. Alah, kita kan boleh improvise. Cuba awak pakai crop top waktu keluar dengan saya. Macam mana cerita? Awak jangan cabut saya letak bandana nanti. Saya letak key nanti, awak jangan cabut-cabut saya. Saya baju Shein pun saya potong. Kalau saya tak puas hati, dia labuh. Boleh lah try nanti. Tak apa lah, susah je. Agak-agaknya kan Fanas tu macam abang ni semua berapa? Farah umur berapa? Ya, aku tak tahulah. Tapi Faradina tu sama ada dia sebaya aku ataupun dia lagi muda daripada aku. Sebab dia nampak macam cute-cute macam gitu. Macam sesuai. Farah Dia 31, abang ni sangat umur berapa? 28. 31. Farah Serius 31. Dia Serius lah? abang ni 40. Kenapa kat sini abang nampak 3 pula? 38 lah. Abang 38. Farah 31. Kena dia orang-orang tu kena. Tengok abang kena. nak pakaikan dia ni. Macam comel kan. Aku nak pakaikan kau, nanti kau duku aku kat situ. Kita tak pernah kan macam tu kan. Tak apa, nanti kita pergi nyalah sikit. Bukan 40 lebih ke? Tak kisahlah berapa umur diorang. Kalau kata jodoh tu, semoga dipermudahkan lah. Ya, saya orang pertama akan sponsor. Saya tengok Faradina, saya tengok Fanas ni kan. Saya rasa saya dekat tempat akak-akak Jerung, tahu tak? Macam mana akak Jerung tengok kita orang, macam tu lah saya tengok Fanas tu. Saya macam, comelnya macam tu. Macam mana? Comelnya. Lagi sekali. So memahami kami kan? Ya faham je, tapi tak ada yang nekan-nekan, tak ada lah. Kita tak ada macam nekan-nekan, kita tak ada lah. Dia just suka menekan juga, tak ada. Dia just tak suka menekan. Dia just cuma tanya abasan je petang tadi. Betul. Siapa Fahmi tu? Lepas tu siapa Farid? Lepas tu siapa Rif? Lepas tu siapa yang seorang lagi tu? Sini saya terangkan, okey? Fahmi tu kawan saya. Alhamdulillah, dia dah pun bertunang. Tunangannya cantik. Cantik gila. Ya ke? Farid pula kawan saya juga. Sudah beristeri. Isterinya pun cun. Tak kalah cunnya. Siapa lagi? Rif pula kawan saya. Wallahualam dah couple ke belum? Wallahualam dengan siapa? Tapi yang saya pasti macam dah berpunya. Okay. Awak nak saya kenalkan Ikmal Noor tak? Nak! Ikmal Noor pula kawan saya. Tapi sabar. Relax, sabar dia, sabar. Abang boleh tengahkan. Kawan saya dari AI team. Tapi lepas AI team, daripada kawan dah berubah. Dah naik satu tangga. Menjadi teman. Belum ada apa-apa lagi. Maksud saya, dia selalu teman saya pergi mana-mana. Saya nak pergi Bukit Bintang, dia teman. Saya nak pergi TRX, dia teman. Selepas itu, lepas teman, barulah naik ke satu lagi tangga. Lepas kena kawan-kawan, teman. Lepas teman, dia balik. Lepas dah teman tu dia balik. Lepas tu kita orang pun pergi ke satu buah bilik karaoke. Di situ dengan lampu-lampu hijau neon yang menyeramkan muka saya dalam live, ada seorang lelaki bernama Ikmal Noor. Tanya saya, sudikah kau menjadi isteri aku? Saya pun terkeduh. Saya terdiam 1000 bahasa, termasuk Sabah Sarawak. Saya pun cakap, okey, umur kita 27 kita kahwin. Lepas itu, beliau mula menganggap diri beliau sebagai boyfriend kepada Nur Nazra Abdul Samad. Tapi waktu tu Nur Nazra Abdul Samad belum tangkap cintan lagi. Nur Nazra Abdul Samad masih was-was. Ya tak ya?
Ya tak ya, ya tak ya. Lepas itu, selepas Nur Nazrat Abdul Samad melihat ketekunan beliau dan juga usaha-usaha beliau untuk mendapatkan kasih sayang, taklah kasih sayang, melampau kasih sayang, untuk mendapatkan perhatian seorang Nur Nazrat Abdul Samad, Nur Nazrat Abdul Samad pun jatuh hati. Namun, sebelum beliau jatuh hati, beliau sempat jatuh di bilik air. Aduh, sakit. Lepas tu? Lepas tu, kat mana ya? Hazan lupa. Pula. Hazan tak ingat. Oh, sampai situ je memori Harzan? Sekejap. Hazan dah sambung? Hazan dah sambung? Okey. Selepas itu, bla 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 bla, yada 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 yada, bla 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 bla. Yada tu siapa pula? Bukan. Yada tu slang. Maksudnya macam bla 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 bla. Okey, lepas tu ada satu hari tu di saat greet and meet and greet Hazan lagi dan Ikmal Nur bersama akak-akak Jerung yang tercinta. Lokasinya berada di Kuala Lumpur, sekitar Kuala Lumpur. Wallahi tak ingat kat mana. Sebab orang kata memori span saya ni tak berapa nak tebal. Puncak Alam, Puncak Alam. Ya, di Puncak Alam. Ada seorang akak Jerung atau mungkin ramai menghadiahkan sebentuk cincin kepada kami. Ketika itu, kami disandingkan secara olok-olok di hadapan ramai akak-akak Jerung. Dan ketika itu, akak-akak Jerung ini menunangkan kami. Itu Kelang lah. Akak Kelang. Akak Kelang lah maksudnya. Okey. Okey. Akak-akak Jerung pun menunangkan kami. Ya betul, meet and greet dekat Kelang. Dan masa tu Hazan terkejut. Bila? Kenapa terkejut? Ya. Kami berdua dalam keadaan sangat terkejut. Dan tak silap saya. Ya, dan tak silap saya, Ikmal pun sempat terkentut. Betul. Macam okey, kita duduk macam ni tapi roh dah nak keluar. Roh dah keluar macam kita buat apa weh? Kita kenapa ya sini ada cerita macam weh. Okey, lepas tu temu. Selepas itu muncullah desas-desus yang mengatakan Ikmal Nur dan Hazan lagi bertunang. Dan kami agree. Kami setuju. Kerana tunang pada kami ikut cara yang paling mudah sekali. Yang paling tak guna duit. Hanya menggunakan niat dan juga keikhlasan hati. Tunang dalam Islam membawa makna apabila dua pasangan sudah bersetuju untuk menikahi sesama mereka, dah kira tunang lah tu. Senang buat kerja. Jadinya tahu dah kahwin je. Betul. Jadinya kami pun diiktirafkan sebagai pasangan yang dah bertunang. Alhamdulillah. Sampai situ saja cerita saya pada hari ini. Banyak di skip sebenarnya tu. Itulah yang mana ingat je ni. Tak apa. Okey lah tu, kalau tak panjang sangat nanti. Gitulah. Bila tarikh kahwin, tanya Abang Anas. Betul. Rasanya Abang Anas pun ada tu. Dia akan involve juga tu dalam kita punya perancangan, insyaAllah. Sebab dengan cerita dia akan sponsor kita punya penerbangan. Kita ada cakap pasal penerbangan. Tak ingat terbang kat mana, tapi terbang. Kan? Kita ada bincang kan? Ada. Betul. Ada yang bincang tu. Betul. Then to be continue. Betul. Fikir dengan siapa? Dengan ini. Nak fikir dengan ini. Tak nak. Tak nak lah saya. Saya tak berani. Tak nak. Saya bukan nak cakap apalah. Ini cincin tunang yang saya perkotak-katikkan daripada tadi. Kebetulan pakai. Kebetulan tak pakai pula hari ni. Kenapa tak pakai? Saya cibuk berak. Lepas tu tak boleh pakai balik? Tak boleh lah. Nantilah. Tak elok lah pakai banyak. Tak ada pakai hari ni. Tak ada pakai apa-apa hari ni.
Betul. Betul, tak ada pakai apa-apa. Dan tak ada orang lain pun. Betul ni, Dija tak tipu apa? Betul. Tak ada. Dia setia dengan Habib Zain. Betul, Dija setia, betul. Betul. Tengok cincin, mem. Cantik. Aku ingat dia tutup jari lain. Nasib baik aku pakai jari ni. Betul lah. Macam terbalik je korang ni ya. Ya Allah. Pakai cincin paku je ketua. Sabarlah yang tu. Alamak. Cincin paku. Cincin paku tu. Tadi nampak Ikmal dengan perempuan. Ikmal tu Apa siapa? ni? Yang mana? Ada seorang akak tu, dia cakap tadi nampak Ikmal dengan perempuan. Okay. Would you care to explain? Saya tak keluar rumah hari ni. Dia nampak siapa sebenarnya? Alamak, itulah pasal Ikmal ni jenis tak keluar rumah sangat kak kalau tak ada tujuannya. Live 360 saya ada pada Harzan Jadi Harzan boleh tengok Tu lah. Saya pun nak percaya akak. Tapi itulah saya tengok dia memang dekat rumah hari ni. Saya tak keluar pergi mana pun. Saya duduk rumah, bersih-bersihkan rumah, cuci tandas. Tapi kan Mal, kalau kata kau tak keluar, habis tu yang dalam mimpi aku semalam siapa? Lelaki mana? Ya Allah. Siapa pula ada dalam mimpi tu? Engkau. Siapa ada dalam mimpi tu? Siapa? Yang mana? Yang dah nikah tu Ya ke yang dah Allah, bertunang? ya Allah. Ke yang dalam AI tu? Siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Teman saya belum halal ni. Biarlah aku lahal kau ya puan-puan. Kau tengok Siapa? sini. Cepat bagi tahu siapa dalam tu. Woi. Apa? Engkau ni kan tak habis-habis. Kalau Apa? tak starlight kau punya dahi sekejap lagi. Starlight. Mak datang. Mesej sini. siapa? Sini lah. Aku tak free dah datang sana. Kau datang sini. Datanglah sini. Kau ingat aku takut? Aku takut lah. Memang pun. Takut. Starlight lah. Kau ni lah. Deja jangan tinggi suara berdosa. Kami kau diam. Tak apa. Belum kahwin. Belum jadi suami aku lagi. Tak apa. Siapa yang Sementara dekat dalam boleh. mimpi tu? Apa dia? Siapa dalam mimpi tu? Seorang ke dua orang? Awak ada. Nur Ikmal Hakim. Siapa? Awak yang saya mimpi semalam tu. Jangan dah ke dengan isteri Abang Kemal. Sekejap bila Sekejap Jangan bila dah pula ke jangan isteri. dah ke dengan isteri. Jangan dah ke dengan suami. Wahidah kau terbalik ni Wahidah. Tapi kan, aku pernah dengar tau Mal. Suami pun boleh dahaka dengan isteri tau. Macam mana tu? Sama lah macam mana isteri dahaka dengan suami. Vice versa. Ada lah tu. Betul lah. Ada tu. Suami pun ada, isteri pun ada. Pandai si aku. Gila lah. Tak sisi aku baca track hari-hari. Betul? Ilmu baru. Isteri apa tu? Betul? Kalau isteri kecil hati, tapi jangan risau. Isteri masih besar hati dia. You. Ramai lah yang suruh dia tengok, I tengok story dia lah, tengok tele dia lah. You boleh tolong laharkan kak? Dia ni, I dah pernah tengok, tak best mana pun. You tengok? Tak. Dia orang kata tengok story You I. I tengok? pun tengok. I tengok sebab dia orang suruh. I pun tengok. Bila I tengok tak lah. Tak adalah berapa mana. Biasa-biasa je. Betul. I kalau kurus style I lagi. Memang I tak tahu nak cakap macam mana dengan golongan-golongan macam gini. You tengok? I tengok sekilas je. Sekilas air di lautan. Sekilas? Sekilas. Macam lagu sekilas ku teringat. Lebih kurang macam gitu. Sekilas je I tengok. I need an explanation. Ya. Asun benda. Ini akak-akak kan saya telah. Akak-akak nasihat dia sekarang. Apa lagi yang tak cukup untuk Deja?
Apa lagi yang tak cukup dengan Neja juga balik? Apa dah tengok perempuan lain? Neja nak kakak semua nasihat dia. Neja keluar dulu. Terima kasih akak semua yang bagi gift semua. Thank you. Thank you yang dah tap screen. Thank you. Neja terluka. Neja pergi dulu. Dia merentan Macam mana